Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakimnya Saksama dan Berkarisma, kelompok pendidik Bestari serta hadirin sekalian. Arena ini saya lakari dengan sebuah pidato berpaksikan mauduk membangun Sarawak maju makmur. Hadirin sekalian, mengupas tafsiran Maju Makmur, menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengatakan Sarawak Maju Makmur bermaksud semua kemajuan yang dapat dirasai oleh seluruh rakyat Sarawak. Justru, cokan kata Sarawak Maju Makmur menggambarkan sebuah negeri yang mempunyai keinginan yang kuat, bukan sahaja untuk membangun secara fizikal dan teknologi, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Kata orang, hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa. Jadi, siapa lagi kalau bukan kita untuk memastikan setiap pembangunan dan kemajuan memberi manfaat kepada generasi kini dan akan datang. Hadirin yang dihormati, menyusuri hujah pertama, meninjau sudut keutuhan ekonomi dan pendidikan holistik. Sesungguhnya, kepimpinan yang berwawasan merupakan asas kepada kemajuan. Di bawah pemimpin yang berpandangan jauh, Sarawak telah mengorak langkah untuk menggerakkan ekonominya ke arah ekonomi hijau, digitalisasi dan transisi pada tenaga bersih sebagai tunjang pembangunan. Lihatlah, penubuhan dana kekayaan masa depan berdaulat Sarawak SFWSF merupakan bukti kukuh bahawa Sarawak merancang kestabilan ekonomi demi manfaat rakyat Sarawak. Bukan itu sahaja, penubuhan Petros turut menunjukkan pelibatan aktif Sarawak dalam industri gas dan minyak. Kesannya, bumi bertuah ini diiktiraf oleh Bank Dunia sebagai kawasan berpendapatan tinggi pada tahun 2024, mencecah 5 angka, iaitu $17,000. Saudara, marilah kita berganding bahu bersama mencapai matlamat yang satu, iaitu menjadikan Sarawak negeri maju dan makmur. Hadirin hadirat sekalian, kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sarawak tidak sekadar mengulangi ungkapan ini, tetapi telah menerjemahkannya menjadi realiti. Buktinya, Sarawak menjadi negeri pertama di Malaysia dan satu-satunya negeri yang berjaya menubuhkan sekolah antarabangsa milik kerajaan sendiri di bawah Yayasan Sarawak. Saya ulang, milik kerajaan sendiri di bawah Yayasan Sarawak. Langkah ini memperlihatkan iltizam Sarawak dalam melahirkan modal insan yang berjati diri, berilmu dan mampu bersaing di persada dunia. Memang wajarlah ungkapan Premier Sarawak yang mengatakan dalam usaha mengejar pendidikan, kualiti kehidupan rakyat dapat dipertingkatkan. Ayuh, kita rebutlah peluang ini dengan berusaha sedaya upaya meningkatkan taraf pendidikan kita, kerana pendidikan merupakan tunjang kekuatan ekonomi negara. Hadirin yang budiman, meneruskan perjalanan hujah kedua berfokus pembangunan infrastruktur dan sistem pengangkutan yang inklusif. Dalam usaha memajukan negeri, pembangunan infrastruktur yang cekap dan menyeluruh amatlah penting. Hal ini dibuktikan dengan terbinanya Lebuh Raya Pen Borneo yang merupakan pencetus perubahan kepada sosioekonomi negeri tercinta.
Kini dengan terbinanya juga Jambatan Batang Lasa, Jambatan Sungai Lingga dan Jambatan Bintulu Jepak yang pastinya akan merancangkan lagi pembangunan sosioekonomi penduduk sekitar. Oleh itu, anak Sarawak teruslah berlari mengejar impian membangunkan Sarawak maju makmur. Hadirin sekalian, kitalah jago di darat, bagaimana pula di udara? Nah, sudah terang lagi bersuluh, Sarawak bersedia terbang setinggi burung kenyalang dengan syarikat penerbangannya sendiri, iaitu Air Borneo. Tanpa ragu, Sarawak mampu meningkatkan akses ke destinasi domestik dan antarabangsa sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi dan pelancongan di Sarawak. Sebagaimana peribahasa menyebut, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jelaslah, Kerajaan Sarawak telah menunjukkan kemahuan yang tinggi dan menyediakan jalan yang kukuh untuk rakyatnya melangkah maju. Bak kata Premier kita, ketik aja yang menggambarkan bagaimana kemajuan Sarawak menjadikan pelbagai urusan lebih mudah dan pantas, seolah-olahnya semuanya boleh diselesaikan di hujung jari. Ketik aja. Namun, persoalannya, sanggupkah kita berenang meredah arus kemajuan atau hanya merenung dan melihat sahaja? Ayo saudara, nyalakan semangat negeri kita, tanggungjawab kita. Hadirin dan hadirat sekalian, kita teruskan dengan merintis hujah ketiga, aspek perpaduan masyarakat berbilang kaum. Kekuatan Sarawak terletak pada perpaduan rakyatnya yang terdiri daripada 27 etnik, antaranya kaum Iban, Melayu, Cina, Melanau, Orang Ulu dan lain-lain. Namun, yang menariknya di Sarawak, kita hidup dalam satu semangat, segulai sejalai, yang bermaksud seiring sejalan dalam membina hasrat dan harapan. Lihatlah, pada setiap sambutan perayaan, misalnya Hari Gawai Dayak dan Hari Raya Aidilfitri, kita mampu duduk semeja meraihkannya bersama tanpa sebarang prasangka di jiwa. Inilah wajah sebenar Sarawak. Sarawak telah membuktikan bahawa semangat kebersamaan adalah akar kepada kemajuan negeri. Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah berkata, sudah tiba masanya rakyat khususnya di Semenanjung Malaysia belajar dari Sarawak tentang bagaimana perpaduan di antara pelbagai kaum dapat digunakan untuk membina negara madani ini. Marilah kita bersama kita kekalkan semangat segulai sejalai yang telah berakar umbi di bumi kenyalang ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita pasti roboh. Para hadirin yang budiman, kembara hujah di penghujung jalan, sejenak saya merumuskan kesimpulan. Ayo kita buktikan bahawa anak Sarawak bukan hanya mampu bersaing, tetapi juga mampu memimpin. Sesungguhnya masa depan Sarawak bergantung pada tindakan dan tekad kita pada hari ini. Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Marilah kita pecahkan ruyung bersama demi meraih sagu kemajuan dan kemakmuran. Sarawak maju makmur. Hujah saya setakat ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.